Seorang wanita Indonesia bersama kekasihnya warga Bangladesh dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Georgetown atas pertuduhan membunuh anak lelakinya berusia 5 tahun. Tertuduh Dina Hayati 30 tahun yang juga ibu mangsa dan Sani 34 tahun hanya mengangguk faham sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Idayus Salim. Wartawan Malinda Abdul Malik melaporkan bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa dengan niat bersama membunuh Ali Sahari Ali Johar di ruang tamu sebuah rumah di Lintang Merak, Sungai Dua dalam daerah Timur Laut, kira-kira jam 9.30 pagi pada 23 Julai lalu. Mereka dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan memperuntukkan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun dan tidak melebihi 40 tahun serta tidak kurang 12 batan jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikenalikan Timbalan Pendakwa Rakyat Siti Marisa Safina Saiful Adli, manakala kedua-dua tertuduh diwakili Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK. Mahkamah kemudian menetapkan 6 Oktober depan untuk sebutan semula kes bagi mendapatkan laporan berdasar kimia dan ujian padanan DNA. Kedua-dua tertuduh tidak dibenarkan ikat jamin dan dihantar ke penjara sementara menunggu proseding lanjut. Media sebelum ini melaporkan penderaan terhadap mangsa terbongkar selepas kanak-kanak itu dibawa ke sebuah klinik dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang. Difahamkan mangsa merupakan anak hasil perkahwinan wanita warga Indonesia itu dengan seorang lelaki Rohingya yang telah meninggal dunia tahun lalu.